Hai semua, hari ini saya nak kongsikan satu testimoni ringkas daripada pelanggan Nutribus yang sebenarnya sangat bermakna. Bila pelanggan sebut pokok kembali berbunga dan kembali subuh segar, itu memberi isyarat jelas bahawa pokok tersebut sebelum ni berada dalam keadaan stres atau kurang optimum atau tidak seimbang. Dalam agronomi, bila pokok berhenti berbunga atau daun nampak lesu, selalunya ia bukan semata-mata masalah baja asas, tetapi isu metabolisme dan keupayaan pokok menggunakan nutrien. Di sini, peranan biostimulan seperti Nutribus sangat penting. Nutribus tidak memaksa pokok berbunga, sebaliknya ia adalah satu booster membantu aktifkan semula sistem dalaman pokok daripada pembentukan klorofil, aktiviti enzim hingga keseimbangan hormon tumbuhan. Apabila pokok kembali stabil, proses semula jadi seperti pembentukan bunga akan berlaku semula. Dan juga sangat menarik ialah pelanggan ini juga menyebut Nutribus sesuai untuk semua jenis pokok. Ini menunjukkan satu pendekatan yang betul, dos sederhana, masa semburan sesuai dan aplikasi konsisten. Bukan itu sahaja, dan juga technical support daripada pasukan Agropintar. Semua ini boleh memberi kesan yang positif terhadap semua jenis tanaman, sama ada tanaman hiasan, sayuran, ulam, pokok berbuah dan sebagainya. Jadi sebagai penanam, kita tidak kerja atau paksa pokok naik mendadak. Kita nak pokok dia boleh stabil, kekal, sihat, slow and steady, consistent. Dari testimoni ini mengingatkan kita bahawa bila kita punya foundation asas betul, pokok akan tunjukkan hasilnya sendiri. Itu sahaja untuk sesi perkongsian sharing testimoni pelanggan hari ini. Nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih.